Sekarang ni walaupun duk hangat lah. Duk main isu kononnya Datuk Seri Anwar ni cium isteri kepada Presiden Filipin Marcos. Itulah yang dimainkan demi untuk menutup segala kejayaan dan pencapaian daripada pemimpin kerajaan Madani yang berjaya menyatukan pemimpin-pemimpin dunia di dalam negara Malaysia. Tak apa, tak payah cakap lebih. Kita tengok dulu video ni. Perhatikan betul-betul. Ustaz ngajak belajar agama. Tanyalah dulu. Oh, Anwar pegang cium pipi isteri Marcos. Betul dia pegang saya. Saya buat ni. Dia ambil gambar dia nampak. Tak adalah sentuh pun hai. Okay, dalam video tadi jelas kan. Ini hanyalah masalah angle kamera. Daripada mana video itu diambil. Kalau ambil daripada sisi, daripada kanan seperti Datuk Seri Anwar sebut tadi, memang nampak macam cium. Tapi kalau ambil daripada angle belakang, tak kena pun, tak cium pun. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, Datuk Seri Anwar dah buat macam ni dah. Tetapi, isteri kepada Marcos dihulurkan tangan. Jadi Datuk Seri Anwar perlu sambut sebab dia isteri kepada Presiden Filipin. Jadi yang pentingnya dia bukan amalan orang Islam bersalam lelaki dengan perempuan. Tetapi wallahu taala alam. Jika sekiranya wanita ataupun terutama yang bukan Islam dan seumpamanya dia menghulurkan tangan dan kita tak sambut tangan dia, itu merupakan satu benda yang memalukannya. Kerana dia berfaham budaya dia lain, keadaan dia lain, non muslim seumpamanya. Dan kita pun bukan pergi salam dengan dia dalam bilik di depan khalayak dan seumpamanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia antara yang memberikan fatwa dalam keadaan demikian dibolehkan. Isu sekarang ni bila puak-puak pembangkang dan walaun yang tak ada isu dan dia mainkan perkara tersebut. Dan dalam video ni aku nak share something. Sebenarnya cara-cara politik sebegini lama dah menggunakan tipu helah angle kamera ni untuk menunjukkan seseorang pemimpin itu teruk. Contohnya Prince William. Dah kena dah benda ni kan. Kalau tengok daripada angle tepi tu memanglah nampak macam dia angkat jari tengah. Tapi sebenarnya dia angkat tiga macam ni. Inilah keadaan dan kenyataannya. Bila persepsi itu dimainkan sebagai satu modal politik dan akhirnya nak melenyapkan apa pencapaian yang telah pun dicapai. Dan kita lihat misi daripada pembangkang ni mudah sebenarnya. Apa yang dia nak? Yang pertama, dia nak lenyapkan jasa daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebut soal negara P, soal G, yang sebut soal perjanjian damai 20 perkara yang tidak komprehensif tu. Selain daripada itu, dia nak lenyapkan pencapaian Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah pun berjaya mendamaikan dua negara yang ada konflik yang melibatkan Cambodia dan juga Thailand. Dan kalau kau perasan, daripada awal lagi sebenarnya duduk main isu ni. Daripada awal lagi. Kalau kita tengok, pada awalnya dia cerita pasal kenapa duduk menari-nari, kenapa duduk terkinja-kinja sambut Trump dan sebagainya. Padahal dulu waktu dia sambut duta besar negara US tu, dia pun guna kompang. Nasib baik duta US ni tak terkinja-kinja je, itu je beza dia. Tapi tetap disambut dengan kebudayaan. Antara isu yang berlaku yang ditunjukkan oleh pembangkang sebagai contoh bila Trump pegang bendera Malaysia dengan bendera US. Duk main isu tu. Habis tu yang dekat Kelantan yang angkat bendera negara Israel tu apa cerita? Yang tu kau diam, yang tu bukan main lagi backup kata benda ni simulasi dan sebagainya. Setidaknya kita ni ada diplomasi dengan negara US. Yang kau angkat bendera haram tu, kita tidak pernah iktiraf negara tu. Jadi persoalannya di sini, aku nak tanya. Yang pertama, apakah mereka seberani Datuk Seri Anwar berdepan dengan Presiden US menyatakan pendirian Malaysia terhadap sokongan kita kepada negara P? Ada tidak? Tak ada. Yang kedua, apakah mereka berjaya mendamaikan dua negara yang tengah berkonflik? Jawapan dia ada ke tidak? Tak ada. Jadi demi menutup kejayaan itu, lalu dicipta pelbagai naratif. Dan dia tak kisah dah benda tu fakta ataupun tak fakta, buat dulu.